Assalamualaikum. Hari ni kita dekat Halim Razak. Halim Razak apa? Maju. Halim Razak Maju. Dekat mana Desa Cemerlang. Sekarang kita cari, sebenarnya ni untuk Echah punya bakery ni. Ingat nak cari yang industri punya, tapi sekadar untuk letak cheese, letak margarin, letak apa tempat bakery dia tu. Jadi ingat ambil yang smack ni je lah. Ni pun okey. Belakang dia boleh masuk air, kat sini boleh ambil air bersih, boleh air sejuk apa semua kan. Dia punya dalam pun masih still okey. Masih boleh diguna pakai lah kan. Buat apa membazir beli baru. Sedangkan yang second hand ada, yang terpakai ada. Kita pakai, kita lanyak sampai habis, baru kita cari baru. Kena meniaga dulu. Nanti dah datang meniaga tu, dah rolling, dah cantik, baru kita cari yang baru. Sementara nak permulaan meniaga ni, kita tak tahu meniaga kita jadi apa kan. Kita pakai yang second hand dulu, insyaAllah. Yang penting bersih. Dalam ni kena tahu siapa asal usul pemilik dia. Kalau kata Melayu, Islam, Alhamdulillah. Tapi kalau Cina atau India, kita memang nak kena samak dulu. Jangan risau bang, dekat Halim Razak Maju kita dah siap sertu, kita dah siap samak dan siap cuci. Oh dah? Dah. Dah? Plus kita dah siap servis bang. Oh tak nampak pun buat dalam video buat lah. Wah. Kasihlah manusia sekalian alam tahu pasal Halim Razak furniture ni. Dia dah buat dah untuk samak, untuk apa semua benda ni. Jadi Kita pakai ada je. post bang. Ada post kan? Ada post. Oh nampaknya aku yang tak ambil tahu ni. Ya, cari Halim Razak insya-Allah. Alright bang.